Hello, hai, Assalamualaikum dan selamat petang sisters dan bros di Malaysia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk hari ni, hari yang kedua. Kita punya sesi borak santai dan episod yang kedua. Untuk episod yang kedua ni kita dah ada dah nama segmen kita Ira. Apa tu Encik Syah nama segmen kita? Nama segmen kita adalah Borak Ada Gaya. Okay? BAG. So sangat-sangat menarik. Thank you so much untuk support dan sebenarnya benda ni benda yang sangat baru. Semalam episod yang pertama kita cerita tentang apa Ira semalam? Kita cerita tentang fashion pada zaman sekarang, nak gayakan dengan beg apa, nak bawa pergi mana, macam-macam lah Encik Syah kan. Ada juga semalam yang dah komen bagi tahu tentang diorang punya pendapat sisters di Malaysia. Betul tak Encik Syah? Betul. Jadi itu semalam punya cerita, tapi semalam jugalah alhamdulillah kita dapat banyak juga view. Dan untuk hari ni kita ada topik yang baru, cerita yang baru. Yes, host yang sama. Kami masih lagi berdua bergandingan. Bila tu Encik Syah nak bawa masuk orang lain tu? Bila nak masuk bawa orang lain kan? Okay, so untuk tim-tim selection yang lain yang sedang menonton live ni, adakah anda sudah bersedia? Okay, adakah anda sudah bersedia? Yang pastinya setiap tim selection akan berada di ruangan ini. Okay, bukan kami berdua sahaja, bukan saya, Syah dan Ira sahaja. So mungkin lepas ni kita akan bergandingan dengan Cik Ain, kita akan bergandingan dengan Nabila, mungkin kita akan bergandingan dengan Puan Afika. Sebab sesiapa sahaja layak duduk di meja ni dan kerusi ni. Betul. Jadi topik kita pada hari ini kita nak ceritakan tentang keyakinan. Tentang borak ada gaya kita. Yes, borak ada gaya BAG. Tu nama singkatan dia dan hari ini adalah hari yang kedua, episod yang kedua dan topik kita pada hari ini keyakinan diri dan gaya. Macam mana kita nak rasa yakin dengan apa yang kita pakai? Macam mana itu tu Cik Syah? Topik kita pada pasal hari ini. Confident Yes, dia punya main topik dia tentang confident lah. Betul. Tapi macam mana kita nak yakin dengan apa yang kita pakai. Contohlah kan, macam outfit saya hari ni, saya confident ke dengan apa yang saya pakai? Okay? So macam mana kita dah siap-siap bergaya, dah pakai outfit, tapi tiba-tiba rasa macam macam tak confident lah dengan apa yang kita pakai ni. Jadi itulah cerita yang kita akan kupas pada hari ini. Dan sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Ira boleh bagi tahu dekat semua yang sedang menonton ni, boleh jemput diorang datang ke butik, boleh bagi tahu apa yang selection ada. Dan yang paling penting lah kan, okay, jangan lupa untuk follow kita lah Ira. Betul. So kepada yang ada di TT dan juga yang ada di Facebook, okay, jangan risau, kita sisters, kita nak jemput lah sisters-sisters di Malaysia kita yang ada dekat kita punya live ni. Jemput datang dekat kita punya butik selection di level 2 Wangsa 118 di Wangsa Maju berdepanan dengan Aeon Big Wangsa Maju. Okay, so butik kita beroperasi setiap hari dari jam 10 pagi sehingga jam 7 petang. Hari ni pun kita buka tau sampai jam 7 petang. So kalau sisters nak tengok handbag yang ready stock, okay, handbag yang ready stock, yang nak tengok, nak rasa sendiri dia punya kualiti macam mana, dia punya texture, material dia macam mana, sister boleh datang dekat kita punya butik. Tutup pada pukul 7 petang. Setiap hari tau Encik Syah kita buka. So, apa yang ada dekat kita punya butik selection ni, apa yang kita tawarkan adalah 4 jenis branded item yang kita tawarkan, iaitu Michael Kors, Coach, Kate Spade dan juga Fossil. Betul. So, item-item yang ready stock dekat butik kita dah tak banyak. Tak adalah tak banyak, tapi ada juga item yang kita baru bawa masuk. Antara salah satunya adalah yang ada dekat kita punya meja ni. Yang ini antara kita punya item yang memang dah tinggal sikit kan Encik Syah kan? Siapa cepat dia dapat. Emilia Seder. Betul. Emilia Seder ni dah item dia memang dah tak banyak dah. Yang ini Kate Spade. Ini apa ni Encik Syah? Kate Spade apa ni? Yang ini nama dia Kate Spade Kyla. Betul.
Kayla ni dia datang dengan 3 pilihan warna. Sister semua boleh tengok lah. Warna hitam. Yang ini warna apa Cik Syah? Warna luggage. Warna luggage ni dia macam warna brown sikit lah. Nak kata warna brown kan. Yang ni sama je. Nampak tu. Ini Amelia Saddle warna warna merlot pula. Warna brown. Lepas tu yang ini warna luggage. Sama juga warna brown juga. Lepas tu untuk Kayla ni ada lagi satu warna parchment. Warna parchment tu warna apa tu Encik Syah? Kadang-kadang ada orang tak tahu. Betul. Sebab setiap brand ni nama color dia pun berbeza sebenarnya. So parchment dia bukan warna putih tau. Mungkin nampak daripada live ni dia nampak macam warna putih. Okey, tapi dia sebenarnya warna cream. Tapi dia memang sangat-sangat cantik, warna yang suci dan murni. Betul. Okey, dan ada satu komen dekat sini. Kita ada komen daripada Cik Anidi. Oh, Cik Anidi masuk lagi Cik hari ni. Anidi awal-awal dah masuk dah. Wah. Cik Anidi komen apa ni? Assalamualaikum Encik. Rezeki dapat join awal live sekarang ni. Cerita apa pula tu bawa masuk Roswati? Dia cuti hari Sabtu ni. Kak Arus kita mesti okey punya. Waalaikumsalam Cik Anidi. Selamat petang. Okey. Cik Anidi, mungkin Cik Anidi belum berkenalan lagi dengan adik comel ni, nama dia Ira. Okey. Ataupun nama Comel panjangnya ke? Syahira. Betul. Nama Syahira. Saya panggil Ira je. Kalau degil tak dengar saya panggil Syahira. Okey. Oh, saya dah tahulah lepas ni kalau Syahira tu. Kalau saya panggil Syahira tu, Ira kena dia Cik Syah. Okey. Kalau Ira tu bolehlah ketawa-ketawa. Kalau saya panggil Syahira, faham-faham lah tu. Adalah tu yang salah tu. Okey, adalah yang salah tu. Okey, sebenarnya Ira ni tim baru juga dekat Selection dan alhamdulillah adalah saya tim partner yang boleh live sama-sama, boleh borak, boleh cerita dengan Sisters di Malaysia. Dan ini segmen yang terbaru, kita sesi borak ada gaya untuk Borak-borak kita santai kan. borak-borak santai, lepak-lepak dengan view Bukit Dinding belakang ni. Siapa yang kaki hiking nak exercise dekat area Wang Semaju boleh exercise dekat belakang ni. Ira pun baru tahu belakang ni Bukit Dinding. Betul. Kita baru tahu tadi. Itu pun Cik Syah yang bagi tahu. Betul. Sebab Ira pun duduk area sini je. Dekat je. Tapi Ira duduk sini dah berapa lama dah? Baru lagi. Baru tahun ni pindah. Baru bulan 1 hari tu. Oh, baru sangat pindah. Memang patutlah kalau tak tahu belakang ni Bukit Dinding. So dia punya kilometer saya tak ingat, tapi jarak tu untuk kalau naik tu dalam 30 minit dah. Untuk orang yang orang kata level biasa-biasa 30 minit lah tu, biasa-biasa tu. Tinggi ke Bukit Dinding? Boleh tahan lah. Boleh tahan. Dia tak jauh, dia tak panjang, tapi dia punya orang kata elevation dia mencanak lah. mencanak. Bahasa mudah dia mencanak lah. Dia sesuai untuk newbies sesuai ke? Newbies okey. Newbies Kalau okey lah. Ira nak tahu, kita pernah ada event, bukanlah event event dengan member setia. Kita bawa naik atas. Ya ke? Member setia. Wih. So, Sis Roswati, Sis Razia, Cik Anidi sebab dia jauh. Oh, jauh. Dia dekat Perlis. Betul, dia Perlis Perlis. ke Dia Perlis. Jadi ada Sis Roswati, Sis Razia, yang paling hebat tu ada Sisters di Malaysia yang berumur 70 tahun. Serius lah, boleh naik juga? Naik sampai atas. Wah. Okey. Sis Razia dengan tongkat naik sampai atas. Okey. Baguslah member Yes. setia. Tapi dia orang memang serik lah. Memang sering lah. Itu first and last lah. Mungkin first and last. Tapi apa-apa pun Itu semua pengalaman. pengalaman dan itulah Memories. confident tu. Betul, confident. Bila confident, dia berani, dia nak cuba sesuatu yang baru. Mesti lepas boleh naik. Apa pun halangan, at least bila orang tanya dah pernah sampai Bukit Dinding? At least dah pernah. Betul. Walaupun Okey. sekali, at least dah pernah. Dah Ya, cuba. pengalaman, dah Betul? cuba dan pengalaman tu bolehlah cerita dekat orang lain kan. Oh, Ira ke? Pandai cakap anak murid Encik Syah tu. Alhamdulillah. Okey. Itulah. Dia bila berani mencuba sesuatu yang baru, Ira tengok komen daripada Cik Anidi. Pandai cakap tu. Sebab Ira baru je, tapi kita Betul. nampak macam dah biasa. Dia nampak macam selesa. Satu benda lah Ira yang saya nak cakap kan. Kadang-kadang kita punya kelebihan ni kita tak nampak. Betul. Orang lain yang nampak. Orang lain yang nilai. nampak, orang lain yang nilai dan orang lain yang cungkil. So, tapi kalau dalam diri kita ni kita terbuka hati,
terbuka minda untuk kita terima belajar sesuatu yang baru tu, dia akan nampaklah peluang yang lebih cerah. Betul. Macam saya sendiri, kalau mungkin ada yang tak pernah tahu lagi, saya dekat Stellation ni bermula daripada seorang personal assistant PA. dan driver untuk Mem Rafidah dan Sehadi. Sebab So, itulah macam saya mana boleh pegang jadi ni, kata-kata Cik Syah? tu. Macam mana boleh jadi live host pula? Daripada PA, daripada driver, saya pergi ke butik. Saya assist customer dekat butik. So daripada assist customer kat butik, saya pergi ke warehouse. Jadi daripada kat warehouse tu, saya belajar tentang fulfillment, saya belajar tentang stok, dan pada masa yang sama saya ambil gambar customer, saya bantu untuk buat posting. Jadi kat situ kan, Mem dengan Sir and team Stellation, especially masa tu memang Cik Ain dah ada. Bila kita diminta untuk buat itu, buat ini, sebenarnya bukanlah kita nak ikut semata-mata. Betul. Tapi sebenarnya dia orang nampak apa kebolehan kita. Betul. Apa yang kita boleh buat. Sebab kita pun tak tahu apa yang kita boleh buat. Orang lain yang boleh nampak apa yang kita orang boleh lain yang boleh nampak. Dan tapi asal dia tu kita kena buka hati lah. Betul. Kita buka hati untuk belajar. Tapi kalau kita rasa masih lagi nak duduk bawah tempurung, nak buat sesuatu yang sama, nak selesa je dengan apa yang kita dah pandai tu, sebenarnya benda tu rugilah. Okey. Jadi semalam pun saya dah cakap dah. Kalau Ira ingat apa Ira? Okey, saya punya quote tu kan. Okey, saya punya pegangan tu, kita tak tahu apa yang kita mampu kalau kita tak cuba sesuatu yang baru. Sis peganglah kata-kata tu, sebab kat situlah sis akan nampak apa yang sis boleh buat lebih daripada apa yang sis mampu. Betul. Jadi untuk topik kita pada hari ini Ira, kita dah boleh start lah kan. Nampak intro panjang tu. Okey, daripada tadi tu intro je. So kita akan live untuk sesi pada petang ni sampai jam 6 petang. Mungkin kalau ada masa tambahan kita tengok pada keadaan. Tapi mana yang belum follow lagi, boleh follow. Kalau ada ke sebelum kita nak start ni Ira, ada apa-apa komen ke daripada sisters Indonesia? Ada daripada Sis Ira Aziz yang Sis semalam Ira Aziz. tu, yang dia Sis hai Ira dekat Cik Aziz. Syah tu. Ya. So hari ni dia masuk lagi, dia kata hai Cik Syah dan Ira. Wah, dia dah hari ingat ni nama Ira dah. Dia dah ingat dah nama saya. Lepas tu Bro Amirul Kecil, dia tanya kedai kita kat mana. Okey bro, kedai kita, butik kita ada di level 2 Wangsa 118 di Wangsa Maju, dekat je dengan Aeon Big ni, depan je Aeon Big ni. Aeon Big Wangsa Maju. Okey, kalau bro nak datang, datang dengan wife ke kan, kalau bawa wife bolehlah cuci-cuci mata. Betul. Nak datang ber-OOTD dekat sini pun boleh juga. Ini apa dipanggil Cik Syah, balcony Parsian. Parisian balcony. Okey. Parisian tu berasal daripada perkataan Paris. So Parisian balcony ni, ini sebenarnya idea daripada Mem dan Sir. Nampak yang lantai kita kotak-kotak ni kan. Kalau ambil gambar memang sangat-sangat cantik. Okey. So yang tanya butik Stellation kat mana? West je, Stellation Designer Handbag di Wangsa 118 Wangsa Maju. Kalau yang baru first time, baru yang join live ni, okey, minta maaf. Iklan sekejap. Minta maaf lah. Kadang-kadang itu confident juga. Macam mana confident kan? Dia confident bawa kereta bunyi macam tu. Okey, itu pun kita bagi laluan. Okay. Kita bagi laluan. Itu benda biasa. Itulah cabaran sebenarnya Ira. Betul. Untuk kita buat live dekat luar ni. Tapi apa yang menariknya hari ni kan, cuaca okey. Okey. Semalam sebenarnya masa kita start live tu, okey, baru je lepas hujan pula sekejap. Lepas tu dia memang haba naik tu. Betul. Rasa memang walaupun hujan kan, tetap rasa dia punya tapi apa rasa waktu bahang dia tu betul? boleh tahanlah semalam. Tapi alhamdulillah hari ni
Semalam pun kipas tak buka, Ira. Betul lah, lupa lah. Sebab hari semalam ni, hujan waktu kita ya, start mungkin tu. hari pertama kan semalam tak ingat kat sini ada kipas. Okey. Cik So Syah. hari ni dia ada kipas dah. Ada komen lagi ke, Ada Ira? komen lagi. Daripada saya tak tahulah sis Nemo ke Bro Nemo. Dia cakap time ni pula nak test exhaust. Confident tu. Itu yang penting. Apa-apa pun confidence, sis. Betul. Kita nak buat apa pun, kalau kita rasa betul, kita buat Betul je. je. Sebab itulah topik kita pada petang ni confident. Cuma confident kita yang kita nak ceritakan ni lebih kepada penggayaan. Macam mana kita nak rasa yakin dengan apa yang kita pakai. Ramai orang fikir keyakinan ni datang daripada dalam hati. Okey? Tapi sebenarnya gaya pun banyak main peranan. Betul. Pernah tak kalau Ira sendirilah kan, okey, keluar rumah tapi rasa macam tak complete. And then sebab tak yakin dengan cara Ira bergaya tu. Dulu ya betul. Dulu saya keluar dah terbiasa sebab dulu kan mana ada nak kena bawa barang apa-apa, tak tahu pun pasal fashion ni, makeup pun tidak kan. Sebelum saya masuk belajar lah. Lepas tu handbag pun tak ada dulu. Bawa purse je lah dulu. Lepas tu sekarang bila dah sambung belajar, dah tahu, dah kenal ramai orang, dah tahu apa tu fashion kan, nak cantikkan diri, nak lebih confident lah. Jadi dulu pakai pun cacah marba, campur-campur colour. Seluar merah kan, seluar lain-lain lah. Lepas tu baju pula, baju jersey je, tudung campur kan. Lepas tu sekarang dah tahu, dulu pun tak pakai handbag. So sekarang bila dulu tak pakai handbag, okey je. Okey. Tapi sekarang dah start pakai handbag apa semua kalau keluar. Lepas tu outfit pun dah okey kan, tak ada cacah marba. Jadi bila kalau keluar tu walaupun pakai, nak pergi pasar je pun kadang-kadang kan, nak pergi beli breakfast je pun kadang-kadang rasa macam kenalah. Kadang-kadang orang kata kalau macam saya kan belum berkahwin. So manalah tahu jumpa jodoh dekat luar juga Encik Syah. Mencari jugalah. Jadi kena confident jugalah. Keluar tu mesti kena cantik jugalah walaupun nak pergi beli sarapan ke. So kalau sekarang kalau keluar walaupun nak pergi beli barang dapur, ada certain orang nak pergi barang dapur walaupun saya beli barang kat Roshamat Setiawangsa tu je. Kalau saya tengok lah makcik-makcik ke kakak-kakak yang dah berkahwin, diorang mana ada bawa handbag. Tapi kalau kita yang dah terbiasa ni, tetap bawa juga. Sebab dulu kalau tak bawa rasa okey je. Tapi sekarang bila dah terbiasa, kalau keluar tak bawa handbag, macam ada benda tinggal lah. Macam tu. So memang pernah lah Ira rasa macam tu. Pernah. Tapi itu sebelum ni. Sebelum tak tahu tentang fashion. Betul. Dan sebenarnya bila nak berfashion ni, benda yang pertama apa yang saya nak bagi tahu, fashion ni penting lah kan. Betul, fashion memang penting. Fashion sangat-sangat penting. First impression orang dan itulah yang membuatkan kita confident. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak berfashion ni kena ada gaya. Ilmu. Oh, ilmu. Yes, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu pun jadilah cacah marba. Betul lah, betul. Sebab macam saya bila Ira cakap tentang pakai baju warna merah, seluar warna biru, okey, saya teringat masa saya belajar dulu, okey, masa saya belajar di Sabah, okey. Saya masa tu baru SEM 1 tau Ira, okey, SEM 1 dan ada dinner. So dinner ni campur lah semua tahun. Ada yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 untuk kita meraihkan pelajar tahun akhir. Dan masa tu tema dia adalah blocking colour. Blocking colour. Yes, blocking colour. Macam marba lah. So macam warna colour block lah. Macam warna traffic light. Dan dah lah masa tu tahun 1. So saya join lah dinner tersebut. Dan pakaian saya, outfit saya waktu tu memang saya ingat. Saya pakai seluar warna biru. Warna biru? Saya pakai seluar warna biru. Warna biru seluar jeans ke apa? Dia seluar slack lah. Lebih kurang macam lah. ni, skinny. Okey, skinny, kecil kat bawah tu. Saya pakai seluar warna biru. Saya pakai baju warna merah. Saya pakai kasut warna kuning. Wah, betul traffic light. Traffic light. Jadi bila saya fikir balik, kat situ saya dah ada confidence yang sangat-sangat tinggi lah. Okey, memang orang kata macam, dah lah SEM 1 kan. Dengan pakai macam tu, pergi dinner lagi yang ada pelajar tahun akhir. Dan yang surprise-nya lagi, saya adalah king pada malam tersebut. Wah. Memang semua orang tengok Cik Syah lah waktu tu. Rasa macam jadi perhatian jugalah kan.
Dan saya fikir balik, saya memang tak rasa malu pun. Saya confident, saya berani. Dan saya ingat yang Queen pada waktu tu pun pelajar tahun akhir. So saya rasa macam, tak sangka Bila saya fikir-fikir balik, mungkin daripada sebelum ni lah saya dah ada keyakinan tu. Confident pada dalam diri tu, berani tu bukanlah sekarang ni baru ada, sebelum ni lagi benda tu dah ada dalam diri. Tapi apa-apa pun kita kena berani lah sebenarnya. Betul, kita kena berani. Macam Ira tadi pun, kalau Ira sendiri, kalau Ira ingat lah kan, sejak umur berapa lah Ira dah confident, berani, berfashion, rasa macam bila dah pakai semua daripada atas sampai bawah ni kan, ini perfect, ni cantik, bolehlah nak ambil gambar lepas ni. Sebab yalah, orang budak-budak muda zaman sekarang sebenarnya tak kira muda ataupun tua lah, tapi sekarang ni zaman, orang kata zaman digital kan, zaman AI. Apa-apa pun kita nak pergi mana, semua kita nak ambil gambar. Kita nak buat konten, kita nak update dekat social media kan. Jadi Ira rasa sejak umur berapa Ira tahulah tentang fashion, dan Ira rasa macam confident, sedar pentingnya confident ni untuk bergaya. Kalau bagi saya yang betul-betul lah saya dah tahu pasal fashion, pasal makeup, pasal gaya semua ni, outfit kan, nak mix and match kita punya outfit semua tu, betul-betul confident pada umur saya dalam 21 rasanya. 21 umur 21. Sebab waktu tu saya dah start bekerja dan ada duit sendiri, saya buat part time sambil belajar. Jadi saya ada duit, so saya pun tengok kawan-kawan semua dah pandai berfashion kan, makeup semua. Sebab apa, kalau kita perempuan ni ataupun kalau kita nak bekerja kan, nak cari kerja yang elok, semua tu datang daripada kita punya first impression juga. Betul tak Cik Syah? Orang akan tengok daripada kita punya first impression, dari segi kita punya pemakaian, dari segi kita punya gaya. So baru orang akan rasa macam rasa macam selesa, rasa macam dia ni confident. Ada apa tu orang panggil, adalah kita punya matlamat untuk diri kita sendiri. Macam tu. Matlamat. Okay. Tapi saya tertarik dengan Ira bila Ira bagi tahu first impression tu. First impression tu dia memang sangat-sangat penting. Sangat penting. Betul Ira? First impression tu sangat-sangat penting. Macam Ira tadi, Ira kata nak pergi Rosyamat je pun. Tapi nak kena bergaya, nak kena confident. Sebab mana tahu ada jodoh datang. Okay. Sebab itulah first impression tu penting. Bergaya tu penting. Sebab contohlah kan, sis nak pergi interview. Nak pergi interview. Ira, seriously, masa Ira interview dekat Sedation kan, memang saya akan tengok first impression. Ira make up ke tidak? Pakaian Ira macam mana? That's why lah kalau Ira ingat masa tu Ira kena buat live. Kan? Dan sebenarnya saya sendiri yang interview Cik Ira kita ni. Dan yang ada di sebelah saya ni, alhamdulillah lah. Dan iklan lagi. Dah ke? Sudah? Okey, dah. Okey. So, bila first impression tu sangat-sangat penting, dia memang akan membuatkan saya ni confident. Saya sangat-sangat confident. Masa tu belum lagi dengar suara Ira tau. Okey? Belum interview lagi waktu tu. Tapi dia dah ada satu markah. Satu markah sebab apa? Dia pakai cantik, dia make up, bermakna dia ready. Okey, dia ready untuk interview, dia ready untuk bekerja. Memang itu dah ada point yang sangat-sangat penting lah. Okey? Sebab itulah sis, confident dan bergaya ni memang sangat-sangat penting. Untuk semua orang sebenarnya lah kan, okey. Macam yang saya bagi situasi tu, itu untuk interview. Betul. Tapi sebenarnya kita bergaya ni bukan untuk apa yang orang pandang pada kita sahaja. Tapi sebenarnya apa Ira? Untuk kita jadi yakin dengan diri sendiri. Yakin dengan diri sendiri dan untuk kepuasan diri kita sendiri. Sebenarnya kan Cik Syah,
bagi saya lah, ini dari segi saya punya personal opinion je lah kan. Kalau kita nak orang pandang dekat kita, maksudnya macam nak orang hormat dekat kita, itu pun salah satu dari segi kita punya gaya juga, betul tak? Betul. Kalau kita pakai macam biasa-biasa je, orang akan pandang kita atas bawah. Tapi kalau kita jaga penampilan, confident, sentiasa okey je kan, mesti orang akan cakap kita, dia ni bagus ni, berkeyakinan, macam diorang pun akan hormat dengan kita lah. So kalau kita pergi mana-mana pun, insyaAllah orang akan tengok layan elok. Betul. Jadi dia bukanlah, kadang-kadang ada orang kata macam kurang perhatian. Betul. Kan? Okay. So nak pakai lawa-lawa, nak pakai cantik-cantik, nak pakai beg mahal, beg original, kita ni kurang perhatian. Nak orang pandang kita. Tapi sebenarnya tak sis. Okay. Sebenarnya itulah macam Ira bagi tahu tadi, untuk kepuasan diri, untuk keyakinan diri, dan untuk orang pandang kita dengan lebih hormat. Betul. Dengan lebih hormat tu penting sis. Betul. Okey. Bukanlah untuk orang yang berkerjaya sahaja, bukanlah untuk sis yang ada karier yang sangat-sangat bagus. Sebenarnya semua orang, walaupun sis seorang suri rumah, betul, walaupun sis seorang pekerja yang biasa-biasa, kerja peniaga kecil-kecilan, dekat selection ni kita memang tak pandang semua tu sis. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita yakin, semua orang mampu pakai branded item yang original. Betul. Semua orang layak pakai branded item yang original. Sebab macam Ira sendiri kan, okey? Sebab saya dah nampak lah, Ira ni memang seorang yang yakin. Tapi sebelum tu Ira, sebelum saya nak teruskan untuk soalan yang seterusnya, saya rasa ada komen-komen daripada platform TP TikTok, ni. Okey, kita tengok dulu Ira. Ada orang tanya Cik Syah, bukan tanyalah, dia ada bagi tahu. Sis Nemo tadilah, dia bagi tahu sebab takut orang cakap kita show off. Macam mana tu Cik Syah kalau orang cakap kita show off? Menarik. Okey, ini kita boleh ulang baliklah skrip semalam. Betul. Okey. Skrip yang mana satu? Skrip yang mana satu pun kan? Okey, so skrip yang mana satu? Okey sis, good question ataupun pendapat yang sangat-sangat bagus. Bila kita nak bergaya sangat, kita nak make up lebih, kita nak pakai handbag yang original, kita akan fikir kita ni nak show off. Betul. Tapi sebenarnya sis yang kena fikir, okey? Kalau kita nak fikir apa yang orang fikir, kita tak akan maju ke hadapan. Betul. Okey. Betul. Jadi apa yang kita buat sebenarnya untuk kepuasan diri, untuk kebaikan diri kita, asalkan kita tak langgar hukum agama, asalkan kita tak buat jenayah, kita buat apa yang kita suka. Kita beli apa yang kita nak, kita pakai apa yang kita impikan. Sebab kenapa sis? Semua tu duit kita. Kita boleh tanya pendapat orang, kita boleh ikut persepsi orang lain. Tapi kalau yang dah negatif tu kan, tak payahlah kita nak ikut. Dan bila kita berada dalam positif yang circle, sekarang ni sis berada dalam positif yang circle lah sis. Okey? Sis berada dalam circle positif Cik Syah. Positif yang circle Okey. So sekarang ni sis berada dalam circle yang positif lah maksud saya. Biasalah tu kadang-kadang dia tak sedar. Okay. So sekarang ni sis berada dalam circle yang positif. Betul. Circle yang support each other. Circle yang sis sentiasa akan dengar kata-kata yang positif. Betul. Dan macam Ira sendiri yang sangat-sangat baru dengan selection ni kan, apa yang Ira boleh bagi tahulah pada siapa tadi namanya? Nemo, betul? Nemo. Sebenarnya kan Sis Nemo, saya boleh berada dekat sini sebab dulu kan Cik Syah, kepada yang sisters di Malaysia yang tengah tengok live kita ni juga, sebenarnya kalau nak tahu, saya memang tak ada pengalaman apa-apa pun dalam bidang live ke apa ke, dan saya pun tak ada tahu pun pasal branded handbag ke. Saya hanya tahu apa yang saya pakai sahaja, dan saya pun tak tahu pun nak bezakan item ni ori ke, apa tak ori ke, saya pun tak tahu. Jadi bila saya dah masuk dekat team selection memang banyak sangat membantu. Lagi-lagi saya berpartner dengan Cik Syah kan, ajar saya tentang live, macam mana nak lagi confident. Kalau tak dulu saya waktu first time buat live tu kan Cik Syah, saya rasa macam nak menangis sejujurnya. Saya rasa macam
memang rasa sebab kita tak ada pengalaman. Jadi itu first time. Jadi kita lepas tu kita pun tak ada, saya tak ada rehearsal ke apa ke, tak ada dulu. Waktu first time buat live tu tak ada rehearsal ke apa ke, tak ada. Jadi saya dah masuk-masuk saya memang terus kena buat live. Jadi saya rasa terkejut. Terkejut, rasa macam nak menangis lah bila saya masuk pagi tu saya kena buat live. Saya rasa nak balik dah waktu tu. Rasa nak balik dah? Rasa nak balik dah sejujurnya. Jadi saya tak apa, kita cuba sebab saya tak pernah cuba pun benda ni. Jadi saya pun nak kerja kat sini kan, nak kerja lah. Jadi kita kalau kerja takkanlah kita nak kerja buat satu benda yang kita Jangan tahu give je. up. Betul? Okay? Jangan give up. Jadi saya pun tak apa, saya tak cuba lagi. So saya tak tahu pun apa dia punya outcome nanti. Kita tak tahu outcome dia ada dua je, sama ada baik ataupun tak baik. Kalau tak baik nanti kita akan discuss semula macam tu. Betul. So apa-apa pun saya kena cuba dulu. So saya tak boleh terus give up lah. Kalau saya give up hari ni saya tak ada dekat sini. Betul tak? So macam tu lah Encik Syah. Menarik. Yang penting kita tak boleh give up dan kita kena confident lah. Tak kisah apa jadi, yang penting mesti kena confident. Yakin dengan diri sendiri boleh buat ke tak boleh. Sebab kita sendiri tahu diri kita mampu ke tak mampu. Betul. Betul. Tapi itulah macam kita cakap tadi, macam Ira bagi tahu, kita sendiri yang tahu kita ni mampu ataupun tak. Betul. Tapi kita kena push lah diri kita. Okey? Kita kena bagi peluang pada diri kita. Kita kena push diri kita. Yang penting kita mencuba. Mencuba. Kalau kita dah cuba tapi rasa macam tak boleh, itu maksudnya kita tak mampu. Tapi kalau tak cuba lagi tapi dah kata tak mampu, itu tak boleh. Yes, itu yang dikatakan gagal sebelum bertanding. Betul. Baguslah Ira, sebab tu yang saya cakap. Ira buka hati, buka minda yang Ira kena cuba sesuatu yang baru. Sebab saya nampak potensi tu kan. Saya nampak potensi tu dan saya rasa sayang untuk Ira tak gunakan kelebihan yang Ira ada tu. Dan kalau Ira nak tahulah, dengan zaman sekarang ni 2025 semuanya di zaman AI, Betul. di zaman digital. Kemungkinan sis, okey, lepas ni orang dah tak membeli datang dekat butik. Semuanya AI. Okey, semuanya online. Mungkin lepas ni yang buat live ni bukan orang yang betul. Betul? AI. Sebab Betul. di zaman 2025 ni kita dah nampak dah konten-konten sekarang kan. Banyak Ira sangat pun konten nampak AI. konten-konten sekarang AI ni. Dan bila kita buat benda tu jadi positif, dia jadilah positif. Tapi kalau buat jadi negatif, dia jadi jugalah negatif. Jadi apa-apa pun hujung pangkal dia terpulang pada diri kita sendiri. Betul. Dia jadi macam kain putih lah. Macam mana kita corakkan dia, macam itulah dia akan jadi hasil dia. Betul. So saya nak ingatkan kepada semua sisters dan bros di Malaysia, kalau yang masih belum ada keyakinan, yang masih belum ada keberanian nak bergaya ataupun nak ubah fashion, okey, nak ubah fashion, nak ubah mentaliti yang selama ni aku tak boleh pakai branded handbag lah. Aku tak mampu nak pakai branded handbag yang original. So saya nak sis bermula hari ni, sis ubahlah persepsi tu. Sis ubahlah kepada yang lebih positif, yang setiap orang mampu, setiap orang layak pakai branded item yang original. Betul. Keyakinan tu tak semestinya bila kita pakai barang mahal. Tapi bila kita rasa selesa dan kenal gaya diri sendiri. Macam Ira kan, okey, ada tak perasan ataupun pengalaman Ira sendiri ataupun pengalaman customer lah. Kenapa saya tanya pengalaman Ira? Sebab Ira masih lagi baru dekat Boutique Selection. Tapi mungkin Ira ada juga nampak pengalaman Sisters di Malaysia yang sebelum ni masa dia datang kali pertama dekat Boutique Selection, oh outfit dia tak macam ni. Tapi kali kedua dia datang Boutique Selection, outfit dia dah lain dah. And dia rasa Ira sendiri nampak yang dia lebih confident, dia lebih berani. Ada tak nampak perbezaan tu? Ataupun perbezaan pada Ira sendiri ke? Kalau dari segi gaya pemakaian tu saya kurang perasan lah. Tapi kalau dari segi apa yang dia pakai macam handbag, saya ada nampak lah. Sebab saya pun pernah bertanya dengan seorang customer ni. Saya tak ingat dia daripada mana. Rasanya daripada Pahang kot, Kuantan.
Saya tanya dia kerja dekat KL, macam sebulan sekali lah datang KL. Jadi first time dia beli item dekat Selection adalah Michael Kors. Sebab dia cakap dia tak pandai sangat. Itu pun dia minta orang yang suggestkan. Itu waktu masa tu dia bagi tahulah, dia cerita waktu tu saya tak kerja kat sini lagi. Team Selection lah yang suggestkan dia untuk first dia punya handbag ni untuk pakai yang mana. Jadi Team Selection suggestkan untuk pakai item Michael Kors. Jadi bila dia dapatkan Michael Kors, dia rasa macam seronok lah pakai Michael Kors pun antara salah satu jenama juga, handbag yang berjenama. Jadi dia datang lagi di butik Selection. Selepas saya ada, dia datang lagi semula. Dia beli apa tahu? Dia beli item Coach pula Cik Syah. Tapi upgrade lah. Upgrade lah dia cakap. Dia itu pun salah satu untuk dia untuk reward dia punya diri lah. Jadi dia reward, dia terus ambil item Coach. Jadi dia pun ingat sampai sekarang item yang paling dia item pertama, branded item yang pertama dia pakai adalah Michael Kors. So item kedua adalah Coach. Itulah yang saya ingat. So maksudnya dekat sini dia dah dia dah tahulah macam mana dia nak upgradekan diri dia. Dia tahu benda yang untuk buatkan dia happy, tahu macam mana dia nak rewardkan diri dia dengan benda yang betul. Penting tau sebenarnya kita tahu apa yang membuatkan diri kita happy. Betul? Sebab setiap orang dia punya minat masing-masing berbeza. Mungkin ada yang minat emas 916 kan. Ada yang minat Swarovski, ada yang minat baju, ada yang minat kasut, ada yang minat handbag. So kita memang sangat-sangat hormati minat masing-masing. Tapi saya percaya yang ada dalam live ni, sis mesti minat handbag. Betul? Mesti sis minat berfashion. Okey, dekat sini ada satu komen daripada Cik Ani. Cik Ani pun dah pandai bergaya, mem dan tim Selection yang tunjuk aja. Wah. Nampak tak? Sebab okey, itulah bezanya kalau Ira nak tahu Selection ni dengan seller-seller yang lain. Kalau kita nak menjual handbag, semua orang boleh menjual. Betul. Kalau sis nak tengok handbag, sis boleh tengok dekat website. Sis boleh datang butik, sis boleh tengok gambar, sis boleh video. Tapi untuk ilmu tu dan pengalaman dia sangat mahal. Dan saya sendiri pun of course lah, saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan sifu saya, Mem Rafidah. Okey, Mem Rafidah dan Cik Ain sendiri juga. Sebab kenapa saya cakap sebut nama Cik Ain ni? Sebab Cik Ain adalah senior saya lah. Okey, sebab daripada saya masuk sampai sekarang Cik Ain as a senior saya. Dan apa pun yang tim kita ajar, apa pun yang tim kita bagi guide ataupun bagi arahan, bagi task, sebenarnya itu untuk improvekan diri kita. Mungkin daripada skill, tapi mungkin juga daripada mindset. Kalau nak cerita pasal mindset ni, sebenarnya mindset kita, bila kita awal-awal tu kita dah fikir positif, dia akan jadi positif. Betul. Tapi kalau kita baru je terima arahan tapi kita dah fikir tak boleh, benda ni susah, sebenarnya dia akan kacau. Seriously, dia akan kacau kita punya mindset dan kita punya tindakan dan apa yang kita nak buat. Tapi kalau kita relax, kita tenang, benda tu akan membuatkan kita ada masa untuk berfikir dengan lebih bagus dan buat keputusan yang lebih bijak. Dan ada lagi satu komen kat sini. Salam Syah dan tim Selection. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Sal Miza. Assalamualaikum Kak Sal juga. Okey, apa khabar Kak Sal? Kak Sal, bila Kak Sal tengok live ni, apa yang saya boleh bagi tahu, mungkin satu hari nanti Kak Sal lah yang akan duduk dekat sini. Okey? So si Salmiza ni member setia juga Ira. Okey lah, boleh teruskan. Ada apa-apa komen ke ada daripada? juga Cik Syah daripada Sis Nemo ni tadi. Okey. Dia cakap sesuai ke handbag atas meja tu dengan saya yang rider ni? Sesuai lah sis. Ni dia Emilia Seder ni memang sangat-sangat sesuai. Betul tak Cik Syah? Betul. Sebab yang ini tali dia jenis lebar. Yes. Alang-alang tu saya review terus lah Cik Boleh Syah. Ira, Boleh, let's go. Saya bagi green light untuk Ira reviewkan.
So, yang ini adalah kita punya Emilia Saddle. Warna apa ni Cik Syah? So kita ada warna brown yang ni dan kita ada juga warna merlot yang ni. Betul. Tapi kan sis, yang ini Emilia Saddle ni, yang ini dah tak banyak dah tahu. Item dia memang sangat-sangat limited. Kenapa dia sangat-sangat limited? Saya bangun sekejap lah. Saya tunjuk dekat sister semua dekat sini. Nampak tu, yang ini sis boleh tengok dia punya texture, material dia adalah fabric leather. Lepas tu apa yang saya paling suka, apa yang saya bagi tahu, yang ini sis yang nak rider, sis rider tadi, sis Nemo tu sesuai pakai sebab apa? Sebab tali dia jenis lebar. Sis boleh tengok dekat sini, tali dia jenis lebar. Nampak tu, lembut tau tali dia ni. Yang ini adalah fabric. Okay, sis pakai lama-lama sekalipun, sis letaklah power bank 2-3, dia takkan sakit bahu tau. Yang ini saya try kalau saya buat sebagai sling macam ni. Ini kalau saya buat sling, nampak tak? Okey, memang sangat sesuai. Ini kalau sis buat dia sebagai crossbody, masih lagi sesuai. Yang kat sini tak nampak Ira. Oh ya ke, tak nampak? Ini kalau kita buat dia sebagai crossbody. Sangat sesuai. Tengok. Kenapa dia sesuai untuk rider Ira? Rider sangat sesuai sebabnya yang ini tali boleh adjust dan dia tali lebar. Yes, tali lebar tu dia membuatkan selesa. Selesa. Dan kalau naik atas motor pun memang dia tahan tak sakit lama bahu. lah. Tak sakit bahu. Kita kalau buat motor, lagi-lagi rider yang bawa motor besar, superbike ni kan. Berapa harga dia? Cik Syah, yang ni harga berapa ni Cik Syah? Untuk harga Emilia Saddle ni, okey, tim boleh tinggalkan di ruangan komen berapa harga Emilia Saddle sekarang. Harga dia adalah RM1,250 sahaja. Tapi tau. itu bukan untuk sisters di Malaysia sahaja. Betul. Untuk member setia harga dia lagi berbaloi. Betul. Harga untuk setia member dia tolak lagi diskaun dalam RM100. Sister boleh dapat harga RM1,150 sahaja tau. Nampak tu? Yang ini warna melot. Warna melot ni dia bukanlah warna maroon tau. Dia macam ala-ala warna burgundy. Warna burgundy kan dia macam warna ke arah purple sikit kan. Yang ini. Nampak tak? Dua-dua ni sama je. Yang ini dia hanya ada 2 kompartmen. Boleh tengok dekat sini. Lepas tu dekat bahagian dalam dia sangat lembut. Dekat bahagian dalam ni dia ada material dia adalah baldu. Dia ada 2 kompartmen. Okay. 1, 2. Dua-dua ni adalah open kompartmen. Lepas tu dekat bahagian dalam ni dia ada pocket. Okay. Bukan itu sahaja. Kalau sister-sisters yang naik motor kan, rider, jangan risau, tak perlu pun nak buka beg macam ni kan. Susah lah. Sekejap lagi kan kalau buka-buka habis terbang semua barang kan, nak ambil phone. So, dekat bahagian belakang ni dia ada poket. So sangat sesuai kepada sister-sisters yang nak letak barang ataupun telefon dekat bahagian belakang ni kan. Senang je. Keluarkan terus ambil, call, angkat call atas motor. Boleh tak macam tu Cik Syah? Boleh, tapi sebenarnya nak angkat phone atas motor tu bahaya lah. Bahayalah. Tapi ini kita punya orang kata nak bagi senario. tahu dia punya mudah dia bila ada poket dekat bahagian belakang handbag. So tak perlulah nak buka tutup dia punya bahagian penutup ni, tak perlu nak buka tutup dah. Okey? So boleh senang ambil. So barang pun tak adalah tercicir ke, terbang-terbang ke, tak ada. Okey? So apa lagi Cik Syah? Kita baru je reviewkan 2 handbag ni. Ada 3 ni. 3 ni pun sama item. Cuma bezanya adalah dari segi warna je. Yang ini design macam mana ni? Ni daripada apa? Coach juga ke Cik Syah? So yang ini koleksi daripada Kate Spade. Okay? Kate Spade Kyla Saddle. Cuma brand. Dan sebenarnya untuk Kyla ni dia ada top handle. Okey. Dari segi kompartmen lain semua tak banyak beza dan yang paling penting perbezaan ketara dia daripada segi tali. Betul. Ira boleh tunjukkan tali dia Ira macam mana yang ini. Beza dia yang ini dia tak ada satchel. Yang ini hanya untuk crossbody dan sling saja. Yang ini didatangkan sekali dengan satchel. Nampak? Saya nak tunjuk warna putih lah, warna parchment ni lagi nampak terang. So ini dia. Yang ini warna parchment tau. Warna light cream parchment. Warna parchment. Nampak tu. Okay. So yang ini dia ada top handle. Sis boleh buat dia sebagai satchel. Sesuai nak buat pergi mana? Kalau dah ada satchel ni, so of course lah sesuai nak buat pergi jalan-jalan, nak buat pergi event, pergi wedding, sangat sesuai. Boleh gayakan dia macam ni. Bayangkan kalau saya pakai dengan baju kurung ke, dress ke, memang sangat sesuai.
Bukan satchel sahaja, bukan top handle sahaja, didatangkan sekali dengan tali untuk buat sebagai crossbody. Nampak tu? Ini dia punya tali. Tali jangan risau, boleh cabut dan boleh adjust juga. So tali nak lekat dekat mana? Tali nak lekat Allahuakbar. Tali boleh lekat dekat sini, okey? Nampak dia ada ruangan tempat letak dia lah. Sekejap ini dia. So, saya paling suka untuk item-item Kate Spade ni sebab apa tau? Sebab kan Cik Syah, kalau Cik Syah perasan, item-item Kate Spade ni, kalau saya buat sebagai crossbody ke sling ke, dia tak labuh sangat pun tau. Tak kisahlah dumpling ke, Kayla ke, dia tak labuh sangat. Maksudnya kalau orang kecil-kecil pun sangat-sangat sesuai pakai juga. So, yang ini saya dah pakai yang paling last lah. So, walaupun adjust yang paling last, dia tak nampak labuh sangat. Boleh tengok kat sini, nampak tak? Cuba kalau saya pakai Michael Kors EW chain, dia nampak agak labuh. Tapi kalau item Kate Spade, untuk yang crossbody punya, siapa tinggi bawah 150, sangat-sangat sesuai. Tengok dalam boleh? Boleh, Sis Rizky. Sekejap kita keluarkan dulu isi dia. Ini bahagian dalam dia. Dia hanya ada satu kompartmen saja. Okey, nampak ke? Dua-dua nampak kan? Ini dia. Dia hanya ada satu kompartmen saja. Dia pun open kompartmen tau. Nampak tu? Lepas tu dekat bahagian dalam dia ni, dia ada satu poket yang ada zip. Okey, dia ada satu poket yang ada zip. So dekat bahagian luar dia pun sama juga. Dia ada open pocket juga. So yang ini pun boleh je kalau nak bawa naik motor. Muat dua pun dengan power bank ke? Mestilah muat sis. Sangat-sangat sis. Muat sangat-sangat. Long purse boleh letak, power bank boleh letak, dua handphone pun boleh masukkan lagi. Nak masuk nak masuk minyak angin pun boleh, nak masuk perfume pun boleh sangat. Ini kalau saya buat dia sebagai crossbody, nampak tu. Dia tak labuh pun tau. Sebab tu saya cakap kalau sis tinggi bawah daripada 150 pun sesuai juga pakai. Item Kate Spade ni semuanya yang kecil-kecil, orang kecil-kecil memang sesuai pakai lah. Dia tahu-tahu je. Saya rasa owner dia pun kecil lah Cik Syah. Owner dia pun kecil juga kan. Okay. So harga dia RM950 sahaja. Okay, so untuk hari ni rasa macam banyak juga dah kita kongsikan tentang keyakinan, tentang keberanian untuk bergaya ni kan. Okey. Dan apalah harapan saya dan team selection sebelum kita nak akhiri untuk sesi BAG, okey. Borak ada gaya bersama dengan team selection. Mungkin soalan saya yang terakhir untuk pada petang ini, dan mungkin Ira boleh kongsikan juga kepada sisters di Malaysia. Kalau hari ni ramai yang masih lagi struggle untuk rasa confident pada diri sendiri, apa pesanan Ira? Macam mana kalau ramai lagi? Kalau ramai lagi yang masih struggle hari ni untuk rasa confident pada diri sendiri, apa pesanan Ira? Okey, kalau bagi saya lah personally, sis yang rasa masih struggle tu, sis jangan fikir apa-apa pun. Maksudnya jangan fikir apa-apa pun tu, jangan fikir apa yang persepsi orang akan kata, persepsi orang yang akan pandang. Okay, jangan fikir pun. Sebab percayalah, kalau sis confident, sis memang akan boleh pergi jauh lah orang kata. Betul. Maksudnya sis punya dari segi kenalan boleh luas, lepas tu kerjaya pun boleh luas juga. So kalau sis still duduk di tempat yang sama, sis takkan, maksudnya macam Cik Syah cakap tadi lah, kita akan stay duduk dekat comfort zone sahaja. So tak boleh lah macam tu. Kadang-kadang kita mesti kena ambil cabaran. Betul? Kena ambil cabaran. So kalau benda-benda tu lah, kalau kita confident, kita memang akan boleh ambil cabaran daripada orang. Tak kisah daripada orang ke, daripada segi kerja ke. Kalau kita confident, kita yakin yang kita boleh buat sesuatu tu, mesti kita akan boleh buat. Yang penting kita kena mencuba. So kalau tak mencuba, sampai bila-bila kita tak akan yakin. Okay? Betul. Thank you Ira. Dan daripada saya pula, tak banyak yang saya nak cakap untuk last ni. Apa yang saya dah pernah cakap semalam, sis cuba keluar daripada zon yang selesa. Betul. Jangan duduk bawah tempurung. Dan yang paling penting, sis kena berani. Okey?
Sebab bila sis berani, orang lain yang akan nampak potensi sis. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang kita boleh buat, apa yang kita ada kelebihan, tapi orang lain yang berjaya dapat congkil bakat sis, congkil sis punya keyakinan dan congkil sis punya keberanian. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sisters di Malaysia dan bros di Malaysia yang support selection, Betul. yang menonton kita punya sesi apa petang ni lah? BAG. BAG. Okay. Apa tu BAG? Apa tu Mungkin BAG? ada yang baru masuk Mungkin kan? yang Apa masuk. BAG ni? Bag BAG ke? Ni bag. So BAG ni bermaksud Borak Ada Gaya bersama dengan tim selection. InsyaAllah kita akan buat setiap hari, mungkin 3 hari seminggu, mungkin 4 hari seminggu. Apa-apa pun, thank you so much atas support daripada semua. Thank you juga tim selection, member setia dan sisters di Malaysia. Kita akan berjumpa lagi pada hari esok dan jemput datang ke butik selection di Wangsa 118 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Butik kita beroperasi setiap hari dari jam 10 pagi sehingga jam 7 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.